Pernah tak terfikir kalau harga emas jatuh mendadak, terus tak ada siapa pun nak beli? Bayangkan tuan-puan, kalau anda pegang emas dan bila nak jual tu, tapi semua kedai emas tutup. Kalau betul ini berlaku tuan-puan, adakah emas ini adalah salah satu pelaburan yang selamat? Tuan-puan, saya sangat faham tuan-puan, yang mana ramai risau bila harga emas turun, banyak kedai emas terus berhenti beli emas. Tapi betul ke tuan-puan situasi ini pernah berlaku? Hakikatnya tuan-puan, harga emas memang turun dan naik untuk jangka masa pendek lah. Tapi tak pernah lagi sampai tahap yang mana emas ini hilang permintaan secara sepenuhnya. Jadi tuan-puan, kenapalah masih ada orang yang takut untuk menyimpan emas? So, jawapan mudahnya tuan-puan adalah sebab psikologi manusia. Kita takut untuk rugi. Tapi sebenarnya tuan-puan, adakah rugi kalau kita belum jual emas? Cuba tuan-puan fikir, yang mana kalau tuan-puan lihat harga rumah pun boleh turun. Tapi tuan-puan, adakah tuan-puan akan terus jual rumah tersebut ketika harga rendah? Mesti tak tuan-puan. Emas pun sama tuan-puan, yang mana ia adalah aset jangka masa panjang, bukan pula alat untuk buat untung dalam jangka masa cepat. Tuan-puan, situasi macam ni boleh berlaku dalam beberapa keadaan sahaja. Jom tuan-puan, saya tolong explain sedikit untuk tuan-puan fahamlah. Yang pertama tuan-puan adalah krisis ekonomi yang melampau. Bila ekonomi runtuh tuan-puan, ada kemungkinan yang mana kedai emas boleh stop untuk beli emas dalam jangka masa sementara. Kedua tuan-puan, kedai kecil tak cukup cash flow. Mereka mungkin tak mampu untuk beli emas daripada anda semula, iaitu kita panggil buyback lah tuan-puan. Ketiga tuan-puan adalah sekatan daripada kerajaan, yang mana tuan-puan, kalau ada dasar baru yang halang jual beli emas, mungkinlah akan ada kesan tuan-puan. Tapi tuan-puan, ini bukanlah masalah emas. Ini adalah masalah kecairan tunai daripada pihak pembeli. So, macam mana tuan-puan nak atasi masalah ini, nak elak risiko ini? Pertama tuan-puan, pilih platform jual beli yang kukuh. Contohnya apa tuan-puan? Syarikat public gold. Yang mana syarikat public gold ada jaminan belian balik ataupun buyback. Kedua tuan-puan, pakailah strategi simpanan jangka masa panjang. Yang mana tuan-puan, tuan-puan jangan fikir untuk cepat untung. Sebaliknya tuan-puan, fikirkan tentang kestabilan aset tuan-puan. Ketiga tuan-puan, elakkan panic selling. Yang mana tuan-puan, tengok sejarah harga emas. Emas biasa naik dalam jangka masa panjang. So tuan-puan, emas ini tetap boleh dijual, cuma ia bergantung kepada ataupun di mana ataupun berapa harganya tuan-puan. So tuan-puan, kalau anda nak faham strategi simpanan emas yang betul tuan-puan, ataupun nak faham turun naik harga, sebenarnya bukanlah masalah besar terhadap anda tuan-puan. Nak tahu cara untuk pegang emas tanpa rasa risau harga jatuh tuan-puan? Jom tuan-puan kita bincang di ruang komen.